supaya kamu dapat membezakan makanan-makanan yang elok dengan yang tidak elok dan berkaitan dengan topik yang kita akan bincangkan hari ini. Okey. Cikgu nak tanya pada kamu, kenapa makanan-makanan ni cepat rosak? Sebab tak simpan dalam peti. Betul, betul. Contohnya seperti ikan kan. Macam mak kamu beli di pasar, tiba-tiba mak kamu terlupa nak simpankan di dalam peti sejuk, betul? Apa jadi pada ikan tu? Dia dah tak elok, dia rosak. Ya, sama seperti dalam gambar ni. Betul? Jika dibiarkan terlalu lama di luar tanpa disimpan di dalam suhu yang sejuk. Okey. Tengok pula pada buah. Buah yang di bawah, apa yang jadi pada buah tu? Dia buah warna hitam. Betul. Ianya jadi warna hitam dan lebam dan tak elok lagi untuk kita makan. Betul? Siapa yang kat sini suka buah mangga? Saya. Cikgu pun suka sangat makan buah mangga, tapi cikgu suka makan buah mangga yang atas tu. Kan? Yang elok, yang masih cantik, masih segar kan? Bukanlah buah yang seperti ini. Okey, apa pula yang terjadi pada susu? Yang main di bawah ni? Dah masak, dah basi. Dah masak, dah basi. Elok ke untuk kita minum? Tak. Kalau kita minum juga, apa yang akan jadi bagi kita? Sakit perut. Betul. Jadi cikgu nak tanya, apa yang boleh kita gunakan? Kaedah apa yang kita boleh lakukan untuk membuatkan makanan ini lebih tahan lama? Penyejukan. Bukan, nama kaedahnya. Pengawetan. Ya betul, namanya kaedah pengawatan makanan. Okey, contoh yang cikgu boleh tunjuk ke kamu kat sini ialah barang-barang yang ada di dalam tin dan juga dalam kotak susu. Jadi susu ni dia ada tarikh luput. Selagi kita tak buka pembungkusan ni, selama itulah susu dan juga sardin ni akan berada dalam keadaan yang baik. Okey? Okey. Jadi kelas kita akan meneruskan kelas kita dengan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Apa topik hari ini? Okey, topik hari ini berkait rapat dengan topik minggu lepas. Okey, minggu lepas kita belajar pasal kaedah pengawetan makanan juga dan juga apa? Faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, tapi pada minggu ini kita akan menggabungkan kedua-duanya. Kita nak tengok apa hubung kait antara kedua-dua perkara ni. Okey. Masih ingat lagi tak yang kita belajar faktor pertumbuhan mikroorganisma ada berapa? 5. Ada 5, betul. Ada 5. Jadi kita dah buat sebelum ni formula untuk kita ingat faktor pertumbuhan mikroorganisma ni. Siapa masih ingat? Saya ingat. Apa? Susukan. Ya betul Syikin. Nampak Syikin memberikan perhatian yang baik dalam kelas sebelum ni, betul? Okey. Jadi bolehkah kamu beritahu cikgu apakah kelima-lima faktor tu? Bermula dengan huruf S. Apa? S. Suhu. Okey. U. Udara. Okey. K. Keasidan. Betul. A. Air. N. Nutrien. Betul, tepat sekali. Jadi, kelima-lima ini adalah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Okey, cikgu akan terangkan sedikit dahulu supaya kamu lebih faham lagi tentang faktor yang kita akan belajar ini. Okey. Okey, yang pertama tadi, 5 faktor tadi yang pertama ialah S, iaitu suhu, betul kelas. Iaitu mikroorganisma ini aktif pada suhu yang sederhana dan persekitar yang lembab. Macam cikgu bagi contoh tadi, ikan yang terdedah yang diletakkan di suhu bilik dan tidak diletakkan dalam peti sejuk. Ianya cepat rosak dan tidak elok untuk makan. Okey. Yang kedua, faktor yang kedua ialah tadi S, lepas tu U. Dan yang kedua ialah udara. Apa yang berlaku pada udara ni? Sikit cuba baca. Mikroorganisma memerlukan udara untuk bernafas. Mikroorganisma ni dia perlukan udara untuk bernafas. Dia sama macam kita lah. Dia kan benda hidup. Benda hidup kecil. Okey. Jadi dia juga perlu bernafas menggunakan udara. Jika tiada udara, maka mikroorganisma pun tak dapat hidup lah kan?
tumbuh. Tapi kalau pH-nya tinggi seperti cuka ataupun jeruk, ya, ianya susah untuk membiak di dalam makanan. Okey. Dan seterusnya selepas kek, apa? Air. Air, betul. Okey, air pula. Okey, mikroorganisma ni dia perlukan air untuk terus hidup dan bertumbuh. Dia sama macam kita lah, kita perlukan air untuk badan kita kan. Dia kan makhluk benda hidup juga kan. Jadi dia pun perlukan air. Jika tiada air, maka mikroorganisma pun tak dapat bertumbuh lah kan. Okey, dan akhir sekali, apa faktor pertumbuhan mikroorganisma? Nutrient. Betul, nutrien. Okey, nutrien ni sangat diperlukan oleh mikroorganisma untuk dia tumbuh. Contoh nutrien yang kamu faham, apa nutrien dalam makanan? Carbohydrate. Betul, karbohidrat, protein, lagi serat. Semua-semua yang ada di dalam makanan kita. Jadi, apabila nutrien disediakan di dalam sebuah di dalam makanan, maka makanan tersebut akan bebas daripada mikroorganisma dan akan bertahan dengan lebih lama. Okey. Yang tu adalah faktor pertumbuhan mikroorganisma. Sekarang cikgu akan terangkan pula kepada kamu apakah hubung kaitnya dengan kaedah pengawetan yang terlibat. Okey. Untuk faktor yang pertama tadi, suhu. Apakah kaedah pengawetan yang terlibat? Kaedah pengawetan. Macam Pendinginan. Macam kita kata yang tadi, yang ikan tadi, susu tadi, memerlukan kaedah pendinginan untuk tahan lebih lama. Betul. Okey, yang kedua, udara. Bergetinan, betul. Lagi? Pembungkusan vacuum. Betul. Jadi di sini udara disingkirkan dan mikroorganisma pun tak dapat tumbuh. Jadi penggunaan kaedah yang terlibat ialah pengetinan, pembungkusan vacuum dan pembotalan seperti mana yang kamu sebutkan tadi. Okey. Dan seterusnya ialah K untuk keasidan. Okey, untuk keasidan ni apa kaedah yang terlibat? Kaedah pengawetan yang terlibat? Penjerukan. Betul. Kaedah yang terlibat ni adalah penjerukan. Contoh je penjerukan apa yang kamu tahu? Jeruk mangga. Betul, jeruk mangga. Okey. Jadi selalunya jeruk mangga tahan lama tak? Tahan. Tahan lama. Siapa suka makan jeruk mangga ni? Cikgu pun suka juga. Okey. Dan seterusnya ialah air. Air, kaedah pengawetan makanan apa yang terlibat? Pengeringan. Betul, pengeringan. Selain daripada tu pengasinan dan juga penyalaian. Okey? Okey, dan juga yang terakhir ialah nutrien. Apa kaedah pengawetan yang terlibat? Siapa tahu? Tak tahu. Okey, cikgu beritahu ya. Kaedah pengawetan yang terlibat ialah pengeringan. Okey, jadi cikgu rasa kamu dah faham dah tu. Kan? Apa hubung kait? Apa kena-mengenanya? Faktor pertumbuhan mikroorganisma ni dengan kaedah pengawetan yang terlibat. Okey. Sekarang cikgu nak kamu buat aktiviti berkumpulan. Macam mana yang kita pernah buat pada minggu lepas. Cikgu nak kamu buat aktiviti berkumpulan yang kita dah bahagikan kumpulan sebelum ni. Betul tak ketua kelas? Betul. Betul. Kita ada 5 kumpulan kalau tak silap cikgu. Okey, ada kumpulan 1 sehingga kumpulan 5. Betul? Okey, jadi setiap kumpulan cikgu nak kamu keluarkan tablet masing-masing. Cikgu dah pesan kamu tablet. Kamu keluarkan tablet masing-masing dan duduk di dalam kumpulan masing-masing. Cikgu akan terangkan macam mana kamu nak buat aktiviti pada hari ini. Okey. Okey, aktiviti ni kamu perlu buatkan poster digital berkaitan dengan kaedah pengawetan makanan. Boleh? Boleh. Okey, dan setiap kumpulan cikgu dah bagi dah tajuk masing-masing. Cikgu tak mau jadi macam minggu lepas kamu berebut-rebut nak pilih tajuk. Jadi cikgu dah siap-siap bagi supaya kamu senanglah untuk buat tugasan ni. Okey? Okey. Untuk kumpulan 1, cikgu akan memberikan kamu kaedah pengawetan pendinginan. Boleh kumpulan 1? Okey, bagus kumpulan 1. Okey, untuk kumpulan 2, kamu akan membentangkan tentang penjerukan. Okey. Kumpulan 3, angkat tangan kumpulan 3. Okey, bagus. Okey. Kumpulan 3 akan membentangkan tentang pengeringan. Okey, kumpulan 4 pula akan membentangkan tentang pengetinan. Okey, boleh kumpulan 4? Bagus. Okey, dan
akan tunjukkan ataupun terangkan kepada kamu macam mana flow ataupun cara langkah-langkah untuk kamu buat. Yang pertama sekali cikgu nak adanya tajuk. Kemudian cikgu nak kamu ceritakan sedikit proses yang berlaku dalam kaedah pengawitan yang cikgu dah bagi kepada kamu tu. Okay, kemudian kamu ceritakanlah sikit apakah makanan-makanan yang terlibat dalam kaedah pengawitan tu. Dan kemudian bawah tu kamu perlu kaitkan dengan faktor pertumbuhan mikroorganisma yang kita dah belajar hari ni tu. Okay, boleh? Okay, dan kamu perlu di bawah sekali kamu perlu letak kebaikan dan keburukan kaedah ni. Faham ke kelas? Jelas ke arahan yang cikgu bagi? Okey, bagus. Jadi cikgu berikan masa kamu selama 20 minit untuk siapkan poster digital ni, dan kita akan lihat selepas kelas nanti. Dan kamu jika cukup masa, kita akan bentangkan di hadapan kelas. Tapi kalau tak sempat, kamu boleh hantarkan kepada cikgu pada Google Classroom. Okey? Okey, boleh mula sekarang. Okey kelas, masa telah tamat. Cikgu anggap kamu dah siap membuat poster yang cikgu minta tadi. Okey. Jadi sekarang cikgu nak tengok hasil kamu. Kamu dah hantar ke dalam Google Classroom? Dah cikgu. Bagus. Okey, cikgu akan pilih secara rawak. Memandangkan masa kita agak bersedukan hari ini, jadi cikgu rasa cikgu akan ambil satu sahaja untuk kita bentangkan pada hari ini. Okey? Okey, cikgu tengok di sini. Cikgu rasa cikgu nak minta kumpulan 3 untuk ceritakan sikit poster digital yang dia dah hantar. Mereka telah hantarkan kepada cikgu. Okey. Okey, ini adalah poster yang kumpulan 3. Itu berkaitan dengan Tajuk yang kami dapat ialah pengeringan. Okey, pengeringan adalah satu proses menyingkirkan air daripada makanan. Ini boleh berlaku dengan dikeringkan di bawah matahari ataupun dalam bentuk hard. Dan contoh makanan ialah ikan kering, sotong kering, daging kering, dan juga buah-buahan seperti daun teh dan buah-buah kering. Okey, sebabnya berlaku kerosakan makanan ialah dari segi kehadiran air. Jadi tanpa kehadiran air, kalau ini pengeringan, maksudnya makanan akan tambah lebih lama, tahan lebih lama dan mikroorganisma tak dapat. Ya, kebaikan pengeringan pula, makanan tahan lebih lama dan juga lebih murah. Dan keburukannya, nutrien banyak telah hilang dan juga rasa dia telah berubah. Okey, terima kasih kepada kumpulan 3 atas penerangan yang sangat memberikan impak yang positif kepada kelas kita, betul tak? Nampaknya memang kumpulan 3 ni dia buat sehabis baiklah. Poster dia pun cikgu sangat puas hati. Cuba kamu tengok dengan warna dia, dengan ada gambar dan dia label setiap makanan-makanan yang terlibat tu kan. Dan dia ikut apa arahan yang cikgu buat. Okey, cikgu nak kumpulan lain pun buat seperti kumpulan 3 ni. Jika kamu dah siap, kamu boleh hantar di Google Classroom. Tapi jika kamu ada nak buat kebetulan atau sebagainya, boleh tunjuk kepada cikgu. Boleh? Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu nak tanya kamu, apa yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, kita akan ulang semula. Apa faktor pertumbuhan mikroorganisma? Ada 5 tu. Sukan. Okey, yang pertama Suhu. betul. Udara. Betul. Keasidan. Okey. Air. Betul. And nutrien. Okey, bagus. Jadi kamu memang memberikan perhatian yang sepenuhnya dalam kelas cikgu ni. Kamu ingat apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kali ini. Cikgu harap kamu dapat mengaplikasikan pembelajaran kita pada kehidupan seharian kamu. Okey. Agak-agak kamu, akhirlah last untuk hari ini. Agak-agak kamu, apakah kebaikan keseluruhan bagi kaedah pengawitan makanan ni? Apa yang dia memberikan manfaat kepada kehidupan seharian kita? Elakkan makanan daripada cepat rosak. Okey, elak makanan cepat rosak. Lagi? Mengelakkan kita daripada terjadinya pembaziran. Sebab selalunya kan makanan yang tak tahan lama ni akan cepat basi. Kita pula tak sempat menghabiskan makanan, betul? Jadi makanan yang awet ni membantu kita untuk menyimpan makanan lebih
cikgu rasa itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang kamu berikan pada cikgu hari ini. Okey, dan semoga kita berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Ya.